datuk hak dekat ni lah Qais bin Amr. Kalau ada hak nama Zaid pun datuk tu hak tak ada dengan zaman Islam. Ni cerita duduk semaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah hak tak ada dengan Islam zaman jahiliah mati dah tu duduk semaya dengan Nabi pula. Takkan lagu tu. Itu yang ketiga. Menunjukkan hak ni tak betul. Yang keempat, Hafiz Ibn Hajar dalam Isabah ketika dia menulis biografi Zaid, iaitu datuk kepada Yahya bin Sa'id, dia kata Abu Daud menyebutkan, Hafiz Ibn Hajar kata dalam bab ni lah, bab kita baca, dia kata qala Abdul Rabbi wa Yahya ibn Sa'id salla jadduna Zaid, dia sebutkan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha qara'tu, saya baca dengan guru saya lagu ni lah, tulis lagu ni lah. Bulqini Al-Kabir, dia hamish nuskhah dia daripada Tajrid Zahabi, tapi kalau hak nuskhah hak muktamad, hak lain hak saya tengok tak ada lafaz Zaid ni. Kata Hafiz Ibn Hajar, cuma tok guru dia Bulqini ada sebut ni dalam catatan dia, tetapi hak lain-lain kitab Sunan Abi Daud ni hak lain tak ada sebut. Bal fiha apa ni jaddana, bahkan dalam hak nuskhah lain tu datuk kami sahaja, tak ada sebut nama. Sebab apa? Sebab dalam nasab Yahya bin Sa'id ni tak ada seorang pun hak nama Zaid, kecuali Zaid bin Tha'labah seorang tu. Hak ni jad a'la jiddan halaka fil jahiliyah. Ni datuk hak datah sangat ni. Hak ni mati zaman jahiliyah. Qultu, kata Syekh Khalil Ahmad pula, kata al-Hafiz fil Isabah, Hafiz Ibn Hajar dalam Isabah di bawah biografi Zaid bin Tha'labah bin Ghun dan seterusnya ni, dia kata jaddun alin, datuk atah bagi Yahya bin Sa'id al-Ansari. Demikianlah maknanya dalam asal kitab hak kita dengar daripada Abi Daud, menunjukkan dia ni sahabi. Faqala fi babi man fatathu raka'at al-fajr, orang hak tak ada 2 rakaat sunat subuh ni selepas daripada hadis Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dia kata daripada Qais bin Amr, dia kata dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang sedang bersembahyang selepas subuh 2 rakaat, al-hadis seterusnya. Lepas tu dia pun riwayatkan Abdul Rabbi dan Yahya, 2 orang anak Sa'id, meriwayatkan hadis ini bahawa datuk mereka berdua Zaid telah bersembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghtarra bidzalika Syekhuna Al-Bulqini, kata Hafiz Ibn Hajar, tok guru kita Bulqini terpedaya dengan hak ni, sebab dia baca dalam Abu Daud, dalam Abu Daud sebut Zaid. Jadi datuk demon ni Zaid lah. Situ jadi punca kekeliruan tok guru dia Bulqini tu, kata dia baca hak ni, hak sebetulnya tidak begitu. Jadi dia pun masuk dalam kitab dia, dia pun kata Zaid bin Tha'labah dalam Hasyiah Tajrid Sahabat, dan dia kaitkan dengan Abu Daud. Zaid bin Tha'labah ni, kata Hafiz Ibn Hajar, mati sebelum Islam lagi, lama sebelum pada tu. Ni datuk yang keempat ni kepada Qais bin Amr, iaitu datuk kepada Yahya bin Sa'id. Datuk kepada Yahya bin Sa'id tu Qais bin Amr. Hak ni datuk kepada Qais lagi, alih atas. Bukan datuk kepada Yahya tu, dia tak ada kena-mengena. Wa kuntu azunnu, aku duduk ingat, kata dia, perawi-perawi ni duduk khilaf tentang nama datuk Yahya bin Sa'id ni. Aku duduk ingat ada orang kata Zaid, ada orang kata Qais, duduk ingat kau gitu. Hal huwa Qais bin Amr atau Zaid bin Amr, duduk ingat gitu supaya orang-orang duduk kata tu lah. Duduk kata fi Qais bin Qahat lah, macam-macam. Lepas pada tu saya rujuk, kata dia, kepada nuskhah-nuskhah lama Abu Daud ini. Saya dapati di tempat Zaid tu tak ada mursal. Inilah yang muktabar, dan hak awal itu adalah tashif. Ini silap, kata dia. Yang betulnya hak serupa dalam Tirmizi itu, dan bukan hak serupa Abu Daud. Hak serupa Abu Daud ni, lepas tu Abu Daud mari ke dia, dah salah. Boleh jadi Abu Daud tahu. Kita kata memang Abu Daud tahu, tidak boleh jadilah, sebab Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad sampai kepada Abu Daud, tak ada sebut Zaid itu, menunjukkan Abu Daud tak ada sebut. Tapi hak ni ada ni, ini nak rayak sanad ini pun tak boleh pakai juga. Sebab apa? Mursal itu tujuannya. Ataupun kita kata ini kesilapan penyalin Sunan Abi Daud, bukan kesilapan Abu Daud. Abu Daud sendiri tak ada sebut Zaid, orang lain sebut Zaid. Hak orang lain sebut tu boleh jadi Bulqini tadilah. Pada tu jadi orang harap ke dia tu, pegang dengan dia tu, muka dia orang besar kan, pak jatuh parit lah kau. Mujurlah ada anak murid orang cerdik ni pegang steering tu pula molek. Jadi tak jatuh lah. Kalau tu kita tu batu ni jatuh. Maknanya orang-orang besar pun ada kalanya dia tersilap.
Muka banyak kan, ilmu ni luah banyak, ya adalah tersilap. Ni antara, kalau kita tengok sini, antara kesilapan yang telah berlaku kepada Bulqini, tok guru kepada Hafiz Ibn Hajar. Tapi Hafiz Ibn Hajar betul, dia cek belakang tengok tidak begitu. Jadi hak sebetulnya datuk kepada mereka ni ialah Qais bin Ammar. Qais bin Ammar tu baru sahabat, barulah menasabah semaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Zaid ni tak ada, tak boleh pergi hak tu. Begitulah. Jadi nampaknya hadis ni pun habis kat ni. Kita berhenti sekat itulah. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana. Alhamdulillah. Subhanakallah.